perbezaan. Pandangan yang utama lah, iaitu cara yang nak dibuat sekarang ini, yang telah dibuat sekarang ini dengan Budi 95 ini, cara dia nampak popular kepada Datuk Seri Anwar lah, kan? Kepada MOF contohnya, Datuk Seri Amir Hamzah, semua ni dia nampak macam dia adalah pejuang kanan kepada Datuk Seri Anwar lah, kerana mempopularkan Datuk Seri Anwar. Tapi dia tak menyelesaikan masalah. Dan saya dah sebut berkali-kali bahawa Budi 95 itu hanya nampak okey kalau harga minyak kekal rendah $60, $65 macam itu, ataupun lebih rendah kan. Tapi kalau harga minyak menonjak naik ke atas, melambung kan, segala yang kita buat untuk kita, orang kata fiscal consolidation, untuk memperbaiki kedudukan kewangan kerajaan, semua itu akan hapus terus. Kita dah tahulah contohnya kan, bila Budi 95 dilaksanakan, Datuk Seri Amir Hamzah sendiri kata bahawa penjimatan tahunan 2.5 bilion. Itu saja penjimatan tahunan subsidi kan. Sekarang ini sekali naik saja tak sampai, dia akan jadi 3.2 bilion setahun. Jadi dalam masa sebulan saja dia wipe out everything. Dan bila dia wipe out everything dalam keadaan sekarang, rakyat mula tengok sebenarnya memang betul lah ada krisis tenaga dunia dan harga pasarannya sebanyak itu kan. Di pihak kerajaan dan penyokong-penyokong kerajaan ni duk lambung baiknya kerajaan menanggung, itu kan duit kerajaan lah, duit rakyat kan. Tugas kerajaan ialah menentukan macam mana untuk menguruskan wang itu dengan terbaik, supaya dia bagi nilai yang terbaik, bukan saja untuk kita sekarang doh. Aku tak tahulah, ahli politik ni kadang-kadang saya ingat macam dia bukan mak ayah tau. So sepatutnya naluri kita ni sebagai orang tua ni kan, dewasa orang tua, naluri kita ni macam naluri manusia lah. Kau tak kahwin lagi lah, kau tak rasa lah kan. Tapi naluri manusia ni selalunya dia sanggup bergalang nyawa, bergolok gadai untuk anak dia tau. Miskin pun tak apalah, anak aku okey kan. Jadi aku pun tak faham kadang-kadang macam akulah kan. Jadi kerajaan, orang tak suka lah kerana dia kira kalau bagi kat Rafizi ni hancurlah kita. Dia ingat semua orang hidup keras macam dia. Tak, memanglah kita sebagai mak ayah kan, kita generasi sekarang ni ada benda yang kita kena susah sikit lah supaya anak-anak kita nanti hidup lebih senang daripada kita. Itu I'm not apologetic pasal benda itu. Tambah lagi, kalau masyarakat kita ni dia dapat benda semuanya senang kan. Jadi masa negara masih kaya, masa negara masih ada banyak sumber kan, okeylah kita kan. Tapi masa anak-anak kita nanti, masa itu telah berubah. Jadi mereka akan bersaing lebih teruk daripada kita. Jadi whatever we can do now, we should. Itulah sebenarnya the crux of argument dengan Datuk Seri Anwar, dengan Datuk Seri Amir Hamzah ni. My view ialah don't kick the can down the road. Tidak bertanggungjawab kalau kita terus mengalihkan masalah ini kepada generasi baru. Lebih baiklah kita kena maki sekarang, lebih baiklah kita tak popular sekarang, tapi di masa akan datang orang akan ingat bahawa kalau tidak kerana mereka yang ambil keputusan yang sukar pada masa itu, kita payah. Dan contoh terbaik ialah sudah tentu Norway. Kerana dalam dunia ini ada dua cara untuk menangani kekayaan hasil minyak lah. Satu yang dibuat oleh kebanyakan negara-negara di dunia yang ada minyak lah, termasuklah Malaysia, iaitu menggunakan hasil minyak itu untuk diberikan subsidi dan rakyat menanggung kos bahan api minyak yang lebih rendah. Malaysia ke Saudi ke macam itulah kan. Tapi ada satu negara je yang gila yang tak buat macam itu, Norway. Norway bila jumpa minyak dalam tahun 60-an begitu kan, lebih kurang sama lah masa kita jumpa minyak kan. Kerajaan Norway masa itu buat keputusan jangan gunakan minyak itu untuk subsidi minyak, kurangkan kos harga minyak semua. Duit untung semua tu kita letak dalam satu tabung
untuk masa depan. Jadi gaya dia tidak ada ketagihan harga minyak yang rendah. Bila mereka tidak ada ketagihan harga minyak yang rendah, walaupun mereka ada minyak, mereka sangat berhati-hati menggunakan petrol dan diesel lah. Sebab itu mereka lebih banyak berbasikal. Jalan-jalan itu dibina bukan untuk menggalakkan kenderaan yang banyak. Kemudian pelaburan banyak dibuat untuk pengangkutan awam, supaya orang lebih banyak menggunakan pengangkutan awam semua kan. Jadi walaupun mereka banyak minyak dan mereka tidak ada kebergantungan kepada bahan api yang rendah. Harga bahan api. Kita ambil jalan yang lain lah. Saya ingat pada tahun 80-an, 90-an tu semua, masa itu harga minyak tidak melonjak macam ini. Tahun 80-an, 90-an masa tu, harga minyak lebih kurang $30 setong je. For a very long time, over decades, harga minyak lebih kurang stable. Dia mula naik mencanak ni tahun 2006, 2008 lah kan. Itu yang berlaku kan. Dan selepas itu harga minyak dah menjadi tidak menentu. So ambil contoh sekarang sebelum saya nak balik kepada soal ni terhantuk baru tengadah ni agaknya lah kalau saya cakap ni semua, saya ingat Datuk Seri Amir Hamzah, saya tonton dari kenyataan media dia kan, sidang media dia lah kan, bila wartawan tanya, PM juga yang kata bahawa kita boleh bertahan 2 bulan dengan bekalan petrol dan diesel dan juga dengan subsidi lah untuk mengekal, kita boleh bertahan 2 bulan. Jadi wartawan pun tak boleh nak marah wartawan pun tanya dia lah, jadi lepas 2 bulan tu macam mana kan, dia marah. Jangan buat spekulasi, kita jangan buat spekulasi. Sebab aku dalam hati, la ilaha illallah, dia ni tak ada penasihat media ke, tahulah bukan orang politik kan. Tapi kan saya sebut ni kepada orang yang menonton, kenapa? Kerana dalam kerajaan ini, kumpulan MOF yang di sekeliling Datuk Seri Amir Hamzah, Datuk Seri Anwar ni, dia mendabik dada, kata mereka ada strategi komunikasi yang paling baik. So aku nak tegur lah korang, janganlah duduk dalam bubble kan. Jadi orang di luar ni memandang dengan lain kan. So dia jangan spekulasi semua, tak kena lah caranya kan. Kerana you cannot fault the people untuk tanya lepas 2 bulan macam mana. Sebab tak ada seorang pun daripada kita ni tahu lama mana perang ini akan berlaku. We don't know. Dan dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, memang harga kekal $100 ke atas. Is just a question of dia $112 ke, ataupun dia turun sedikit bila Trump ada pengumuman tu, dia turun sikit 99, 98, naik balik kan. So satu, kita tak tahu perang ni berlarutan sampai bila. Itu satu kan. Tapi katakanlah Datuk Seri Amir Hamzah betul, dia kata perang dengan bantuan Datuk Seri Anwar juga, mungkin perang telah ditamatkan kan. Dan perang tamat dalam tempoh 1-2 bulan 2 minggu lah katakan daripada sekarang kan. Now agak-agaknya lah bila perang tamat, harga minyak ini akan kembali normal kepada $60 setong ataupun tidak? Kalau ikut yang YB cakap sebelum kita tadi tu, dia tak akan turun lah. Sebabnya? It's a matter, facility dekat Middle East banyak yang aku dah pernah sebut invested by Western punya country semua. So kita kena ingat oil and gas ini ialah ada satu ciri-ciri yang dipanggil long term gestation period. Sesuatu keputusan untuk melabur itu, dia akan ambil masa 20 untuk dia akan kira untuk pulangan untuk tempoh 20-30 tahun akan datang. Dia bukan macam aku jual nasi lemak kat Kesom tau. 20-30 tahun akan datang kan. Jadi dia akan tengok makro 20-30 tahun akan datang. Supply demand tu satu, dia akan tengok financing semua kan. Jadi dengan selepas perang yang berlaku, dia ada 2 perkara yang kita tahu akan mempengaruhi
harga minyak mentah ke arah menjadi lebih tinggi di masa akan datang. Pertama ialah kerana semua fasiliti yang perlu diganti ni memerlukan duit. Dia dah rosak semua kan, dia perlukan duit. Dia akan ambil masa. Jadi bukannya bila perang itu berhenti, dia naik balik semua. Dia ambil masa, dia shutdown, nak baiki semua kan. Itu memerlukan wang. Dan bila memerlukan wang, is a combination of extra cost dan juga extra curtailment of supply kan. Jadi supply most probably is tighter lah. Untuk tempoh 5-6 bulan akan datang pun kan. Kalaupun kita tak kata bertahun-tahun, 5-6 bulan akan datang kan. So you would expect harga minyak mentah itu tidak akan turun mendadak. Kan, dia mungkin turun ke 90, 80 begitulah saya ingat kan. I think untuk dia kembali ke $60 setong, yang mana perkiraan Budi 95 itu dibuat, not that easy lah pada pandangan saya. Itu satu. Tapi yang lebih penting juga, maksudnya dia akan ada risk premium untuk telaga-telaga minyak baru dan projek-projek baru di Asia Tengah. Minyak ni majoritinya masih lagi Asia Tengah. Dan syarikat-syarikat minyak, ini satu lagi bila kita kata minyak daripada Timur Tengah, minyak Kuwait, UAE, Saudi, agak-agaknya minyak itu 100% pelaburan itu dibuat oleh syarikat-syarikat negara Teluk ni kan? Tak. Dia sebenarnya JV. It's normal. Kalau kita perlu belanjakan sampai $20 bilion untuk membangunkan satu telaga kompleks minyak kan, takkan ada mana-mana negara ataupun syarikat minyak di dunia ni akan letak ambil 100% equity, kerana risiko keterdedahan kepada kegagalan satu projek itu terlalu besar. Sebab itu dia akan ada JV. So satu projek mungkin ada 3-4 JV. Seorang jadi pengendali, operator, dan they may take the biggest equity stake lah, tapi ada yang ambil 20%, 30% semua kan. Yang ambil 20-30%, no, even basically operator pun banyaknya ialah syarikat-syarikat minyak dunia dari barat, Chevron, Total, semua ni kan. Jadi mereka yang duk kena bom tu kebanyakannya pun memang ada Exxon Mobil semua di situ kan. Satu, dia dah nak kena ambil duit dan laburkan balik duit untuk baiki. Tapi untuk telaga-telaga minyak yang baru, pelaburan yang baru, mereka akan ingat selagi ada Israel, selagi ada US, selagi ada Iran dan Islam ini, rantau Asia Tengah ini adalah rantau yang tidak stabil dan ada risiko perang. Maka perlu ada risk premium. Bila ada risk premium, kalau contohnya cost dia akan naik lah. Kalau risk premium tu 5%, aku malas lah nak buat finance class kan. You ada risk free premium, kemudian you letak premium ni semua kan. Itu menentukan pulangan yang perlu didapati daripada sesuatu projek. Jadi pulangan yang dikendaki daripada sesuatu projek itu akhirnya menentukan harga jualan. So basically bila ada risk premium, maka expectation harga cost itu akan tinggi, dan bila cost tinggi, harga jualan pun akan lagi tinggi lah. Jadi maksudnya long and short, bukan aku duk tengok masa ni kan. Long and short maksudnya begini kan. Setiap kali kita ada gangguan pasaran di dunia seperti ini, rakyat Malaysia akan tengadah lagi. Mulalah akan kata, ada di satu pihak akan kata, harga minyak tinggi, matilah kita. Ada satu pihak seperti Syahinomik kata, kita mesti 3M dia tu lah kan. Memampan, mengapalah, aku pun dah ya Allah, dia daripada rumah kepada 3M ke apa semua ni kan. Tapi tidak bagi penyelesaian baru. Penyelesaian kalau baca sedikit sebanyak apa yang yang pembangkang Perikatan Nasional kata, basically beginilah. Sila turunkan harga minyak. Kalau dia jadi kerajaan pun, dia pun akan tengadah macam kerajaan yang ada sekarang ni. Kerana dia soal duit. Kan? Jadi setiap kali ini berlaku, maka kita akan dimaklumkan 3 bilion sebulan.
kita akan dimaklumkan kerajaan membelanjakan 30 bilion setahun untuk mengekalkan harga minyak. Kemudian akan ada lagi di kalangan orang kita yang akan kata, ya Allah, kalau 3 bilion sebulan, satu hospital 1 bilion, kita boleh bina 3 hospital sebulan. Tak masuk akal lah untuk kita terus bagi subsidi. Polemik ini tidak akan habis sampai bila-bila. Itu yang saya sampaikan kepada Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Amir Hamzah. Nak selesaikan betul-betul. Dan kita punya ketagihan kita kepada harga minyak yang rendah ini, dia akan terus menjadi beban kerana tambah lagi dalam keadaan memang kita tahu harga minyak mentah ini akan kekal tinggi untuk beberapa tahun akan datang.